Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nak balik ke Seremban semula. Aku bawa lepas appointment. Jadi hari ni aku bawa Avita Nova 200cc. Sebenarnya tak sampai 200cc, 183cc sahaja. Okey, setakat ini pengalaman aku selama aku beli bulan 6, selama 3 bulan. So, selama 3 bulan memiliki motor ni lah. Apa yang aku rasa lah, ini pengalaman aku sendiri lah. So far okey, tak ada masalah. Sebab aku ni adalah motor Avita Batch 2. Selepas ni lah yang ada problem tu lah, yang ada pasal minyak, bar 2 bar habis minyak sebab tangki kosong, dia tak accurate. Lepas tu naik alarm bila langkah something lah, dia naik alarm, double signal dan sebagainya lah. Dan untuk base aku tak ada, alhamdulillah tak berlaku. So aku ambil bulan 6, dia keluar tak salah aku bulan 5 ke bulan 4 gitu lah. So far okey, alhamdulillah. Dan aku seronok motor ni. Guna untuk lalik pergi ke daripada Seremban ke ni kalau aku seorang lah. Kalau berdua biasa aku akan naik aku punya kuda putih tu, DXTG. Sebab yang tu rumah aku request yang tu lah. Motor ni tak berapa sesuai untuk berdua kalau standard lah, kalau standard. Okey, sebab apa? Dia punya absorber dia, tower ni dia keras lah standard. Sebab dia nak buat bagi aku untuk cornering kot. Kalau benda skuter kan, tapi tu lah, dia memang corner sedap lah. Tapi kalau untuk pillion tak sedap, memang tak sedap langsung. Dia keras, sangat keras. Tapi bila dah bawa lama-lama tu, keras dia dah berkurangan lah. Sebab masa mula-mula beli tu sangat-sangat keras. Walaupun langgar sikit-sikit macam ni kan, macam yang jalan tar yang dia tampal-tampal kan, pun dia akan rasa lah. Tapi sekarang ni dah tak ada, alhamdulillah. Dan so far minyak motor ni berkapasiti 10 liter. Isian penuh dalam RM19. Tapi biasa RM19. Aku boleh pergi ulang-alik. Sorry, aku pergi depan mana? Daripada sini aku try. Daripada sini ulang-alik dah patah balik semula ke PPM. Maksudnya 2 kali ke 2 kali pergi, 2 kali balik. Masih tak perlu isi minyak. Itu pun aku bawa dalam 1.2, 1.3. Kalau bawa slow mungkin lebih jimat. Ini pun tadi aku isi minyak baru turun 1 bar lah. Daripada Seremban aku isi minyak dia hari semalam ke kemarin. So dah guna lah sebenarnya. Dan dah guna kat Seremban lah. Dan baru turun 1 bar. Sampai dekat PJ ni baru turun 1 bar. So agak jimat. Dan motor ni sebab apa aku suka naik motor ni berbanding DXTG aku lah. Bukan tak sedap, okey best. Tapi sebab dia lebar, bukan tak boleh berciluk. Tapi bila kau dah naik motor ni, kau rasa motor ni king dekat jalan town macam ni kan. Memang king lah. Memang sedap lah kalau nak menciluk. Dia memang number 1 lah. Lepas tu dia punya ringan dia 113 gitu, 111 lah something. So memang sangat-sangat ringan. Dan sesuai untuk anak aku, sebab aku beli motor ni untuk anak aku. Sebab bulan 11 ni dia dapat lesen. So aku boleh siap-siap bagi dia test dulu, belajar sebelum dia nak mula bawa lah. Masa ni aku bawa dulu lah. Cuba pergi sekolah, dia bawa, aku duduk kat belakang. Macam tu lah, aku training dia macam tu lah.
Dah sesuai lah untuk budak sekolah dengan design dia. Tengok ni motor kereta ni. Dan design dia sesuai lah dengan budak Gen Z. Tak nampak terlalu tua lah. Kena lah dengan dia punya design NBX tu. So kalau optional tak ada bajet nak pakai NBX, so Avitan Nova ni aku sangat-sangat recommend lah. Dah 3 bulan aku pakai ni, bagi aku rasa dia memang tahan. Dia memang sangat-sangat tahan. Aku rasa dia motor-motor yang bukan motor yang sikal lah, motor yang berkualiti lah. Cuma ada lah beberapa part macam plastik tu, boleh nampak dia bukan plastik yang bukan kata tak elok, tapi kita boleh beza lah dengan yang premium dengan tak premium. Tapi still okay. Daripada segi enjin mantap. Tak tahu lah, aku baru pakai 3 bulan, tapi bagi aku 3 bulan berbanding dengan user Avitan Nova 200 yang sebelum ni, yang banyak komplain kata ada problem, baru pakai seminggu pun dah ada problem. So yang untuk yang ni tak ada. Daripada segi enjin tak ada lah. Daripada segi enjin itu orang kata bawa dia terpadam sebab dia punya wire dekat bawah tepi footrest ni kan, dekat antara dia punya tayar tu ada wire tu. Dia tak bertutup dengan elok kan. So motor mati tiba-tiba punca tak daripada tu lah. Tapi alhamdulillah, aku semenjak aku redah hujan lebat, tak pernah berlaku lagi lah motor aku terpadam ke panas. Wire tu panas tak ada. Dia kata itu lagi, kata wire panas, dia terlalu panas, dia punya terkena air, renjatan dan sebagainya. Yang ni tak ada. Tak ada langsung masalah-masalah yang disebutkan yang sebelum-sebelum ni, yang user-user lain katakan lah. Alhamdulillah. Motor ni sangat-sangat pick up. Sangat pick up. Sedap untuk town. So untuk highway pun okey lah. Okey juga. Dia tak adalah terlalu slow. Sebab kita boleh bawa dalam 1.3 tu bersamaan 131 lah, bersamaan dengan 120 lebih lah. 120, 118 macam tu lah. Oi, teruk jerubu dekat KL ni. Jalan masih berjerubu. Hujan pun tak tahu lah, kalau KL aku tak pasti hujan dia. Tapi dekat Seremban ni dah jarang-jarang hujan. Semenjak ada jerubu ni. Untuk pendapat aku, untuk motor ni, siapa yang masih tight budget lah, ada antara nak pakai skuter yang ada di pasaran sekarang kan, antara yang diberi harga yang bagi aku mampu milik, skuter ni aku recommend lah. Untuk kalau ada tanya untuk lalik pun, bagi aku sangat recommend. Sebab aku dah pakai, aku pakai untuk lalik. Kau lalik lah, maksudnya minggu sekali aku akan naik motor ni pergi BPM, kembali ke BPM, mileage dalam 70 lebih lah, 70 pergi balik dalam 140. Sangat-sangat best. Laju dia cukup lah, cukup. Macam aku bukan jadi kaki berat kan, motor besar pun slow. So motor ni kalau kau bawa dalam 120 atau 21 lah, sama dengan 110 GPM kan, oh dah madai. Okey, sedap. Dah laju lah. Cumanya motor ni dia bukan throttle by wire, dia by kabel kan. So kau akan rasa macam berat motor ni, padahal dia tak berat. Kau akan rasa berat.
Siapa yang pernah pakai by wired, dia akan rasa berbeza lah. Dia rasa macam berat gila, padahal bukan berat. Pakai kabel. Alamak, mana aku punya apa tadi lah, jaket. Oh, tak pakai jaket lah aku. Kau perasan, subhanallah. Terus saya tak kabel sampai lupa. Ya, aku nak berhenti tepi lah. Tengok share lah. Aduh. So, aku punya pendapat sangat berpuas hati. Sangat berpuas hati dengan Avita ni. So, thumbs up Avita. Dia kira bagi aku antara keluaran Avita yang aku rasa terbaik lah. Terbaik. Dia motor kapten skuter yang itu terbaik lah. Mungkin di kemudian hari lah, okay, dia boleh upgrade sikit lah dekat suspension. Cuma tu lah, bila dia upgrade suspension, harga akan jadi jauh lebih tinggi sikit lah. Bukan jauh lah, mungkin akan berbeza lah, dalam 800, 1000 je tu lah, sebab nak sedap kan. Jadi dia bagi yang mampu milik. Aku lah kata tak elok je. Cuma untuk pilihan kurang sesuai. Jalan jauh bagi aku boleh, okey, boleh consider untuk pakai. Yang bajet dia tight antara bawah 10,000 boleh. Aku sangat recommend lah. Jangan bimbang. Ni memang pengalaman aku jujur lah. Kalau kata motor ni tak elok, aku cakap dia tak elok. Sebab bukan satu motor yang aku pakai kan. Ni pun ada beberapa motor lagi aku pakai. So memang okey, alhamdulillah, memberikan performance yang memang aku nak. Kalau tak ada aku bawa motor ni ulang-alik kan. Ulang-alik daripada Seremban nak ke PPM. Maksudnya nak begitu, motor ni terbaik. Bukanlah kalangan terbaik di kalangan dia, tapi antara yang terbaik. Lepas tu barang spare part pun murah. Aku tengok spare part dia jual kat Shopee, bersepah-sepah. Yang penting tu yang kita nak. Allahu Akbar. Ya, salah lagi. Aduh, sekali lagi. So, yang penting sebenarnya aftermarket, after sale. So, mudah nak cari barang, mudah cari spare part, itu yang penting. Itu yang penting sebenarnya. Bukan saja harga murah, tapi kau kena ambil kira beli motor ni, nak cari barang spare part dia mudah ataupun tidak. So bagi aku, bukan bagi aku, aku nak cakap mudah. Kalau kat Shopee bersepah-sepah, cover set murah gila, 80 pun, 80 cover set dia, cover set ori lah, aku tak tahu ori lah. Sebab dia tulis kat situ memang Avita punya dia punya panel, bukan apa panggil, dia punya jurujual dia dia punya jurujual ke apa benda dia cakap. Macam tu lah. Macam panel lah. Okay, so murah, 80 cover set. Alah, apa kata balik ni lah. Allah subhanallah, sengal betul. Cover set murah gila. Bismillah. Cover set, barang-barang lain semua murah. Itu yang penting. Servis pun bawah 100 baru ni. Tapi sebab aku buat servis lain dari tu dia jadi 100 lebih. Tapi dia bawah 100. Servis dia bawah 100. Oi, teruk jerebu. Nampak macam hujan, ni bukan hujan, ni memang jerebu.
13 lah, 13. 13 GPS 12 lah, 131, 12, 118 macam tu lah speed dia. Tapi okey lah atas highway. Tapi macam ni aku tak pernah. Aku pernah tak sampai full throttle. Dia boleh naik 12 bersama dengan 110 GPS. So okey, sangat okey. So, tak adalah kau kebosanan bila naik atas highway kan. Maksudnya 110 tu highway tu sedap-sedap. Tak laju, tak slow. Itu bagi aku memang nice. Kalau kau memang kaki perah, bukan dia ni lah motor dia. Jangan tanya motor ni alas moped lagi laju lah apalah. Kalau moped laju beli moped. Tak payah cakap motor skuter dia slow, cc besar. Kena ambil kira lah. Dia bukan je direct lantai. So skuter tetap skuter. So kalau rasa motor tak laju, jangan beli. Motor ni orang beli sebab gaya, smart, mungkin ikut zaman lah kot. Itulah dia. Murah. Yang penting murah. Landak lah, laju ke tak laju ke. Nak laju belilah. Belilah moped. So skuter is skuter. So tak perlu pun nak buat laju apa semua. Pakai je lah standard. Kalau buat pun tukar car roller lah. Puli ke apa tu. Ikut masing-masing punya minat lah. Tapi kalau macam aku tak lah tu lah. Aku lebih kepada standard lah. Standard. Satu dua, 1.3 mantap. 1.27 ada yang untuk ni. So kau tak rasa dia berat, dia memang boleh pergi. Dia mantap. Tapi sebab angin sangat kuat. Sangat kuat. Buat lama sangat video ni. Mungkin sampai dekat tol Pajam tak lagi aku pergi lah. Dah sudah. Saja buat video tu juga. Sampai buat review sikit lah. Review jujur daripada aku lah. Aku boleh recommend. Beli bang, jangan tak beli. InsyaAllah. Kalau tak sedap, suspension tukar je RTP. Premium sikit dalam 1000 lebih kot. Yang biasa terahan dalam 600 tak salah aku. Hanya poket masing-masing. So macam aku dah memadai. Sebab rumah aku memang dia tak remah motor ni. So bagi aku tak perlu lah. Sebab aku naik seorang dengan aku pun ringan. So hanya 62, 63 berat aku. Jadi masih okey untuk aku. Untuk seorang okey. Macam nak hujan, tapi bukan hujan. Ada 20, ada 21 relax. So aku tak perah full load.
belakang full throttle. Separuh saja. Bismillah. Dahsyat kan jerebu belah sini. Perutnya. Bismillah. Bismillah. Macam ni cara nak keluar. Bukan macam dekat Kedah tu main keluar je. Aduh. Jalan. So, motor ni kalau kau nak sedap lah. Crossover ni memang kayu lah. Oh, tak boleh rosak bearing ni. Jalan kajang lepas ni bergalun-galun. Punca bearing pecah ni. Ayah. Tengok. Oh, tampal-tampal. Oh ya, aku rasa tak ada apa pun. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan mengenai motor Vita ni, boleh komen-komen dekat bahagian bawah ni. InsyaAllah aku cuba jawab lah. Okay, aku cuba jawab insyaAllah. Okay, jumpa lagi di video, di next video. Video akan datang insyaAllah. Jika rasa konten aku ni bermanfaat, okay, jangan lupa share, like dan subscribe. Okay, nice. Peace yo. Jumpa lagi.